Nabi SAW pun kata, ini sesungguhnya adalah sesuatu yang Allah telah tentukan kepada anak-anak perempuan Adam. Yang ni Allah SWT telah tentukan kepada orang perempuan ni. Jadi engkau kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh orang yang nak buat haji. Cuma engkau jangan bertawaf Baitullah hingga engkau mandi, yakni suci daripada haid lah. Qalat, kata Aisyah, Rasulullah SAW pun mengorbankan lembu bagi pihak isteri-isterinya. Diriwayatkan daripada Aisyah lagi radhiyallahu anha, katanya, kami keluar bersama Rasulullah SAW, kami tidak ingat, la nadhkuru, tadi la nara, beza tu, illa al-hajj, sehingga bila kami sampai di Sarif, fatamithtu atau tamathtu, saya pun mari kotor. Oh, tadi fahidtu, beza nafisti kok, nafistu, beza dia, perkataan saja, maksud dia sama. Rasulullah SAW pun masuk menemui saya ketika saya sedang menangis. Dia pun kata, apa yang membuat engkau menangis? Saya berkata, demi Allah, ingin sekali aku, kalau aku tidak keluar pada tahun ini, kalau tak keluar pada tahun ini pun molek juga kiranya. Puasa tak boleh nak wari John. Nabi SAW kata, malaki, apa hal engkau? Apanya? Barangkali engkau telah mari kota. Saya pun kata iya. Nabi SAW pun kata, ini adalah sesuatu yang Allah SWT telah tentukan kepada orang-orang perempuan, anak-anak perempuan Adam, itu maksudnya jenis perempuan lah. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji, cuma engkau jangan tawaf Baitullah hingga engkau suci. Qalat, kata Aisyah, bila saya sampai ke Mekah, Rasulullah SAW pun kata kepada sahabat-sahabat dia, jadikanlah umrah, ini tukar haji kamu ni kepada umrah. Fa'ahallan nas, maka sahabat-sahabat ni pun buka ihram, kecuali orang-orang yang ada bersamanya hadiu, binatang kurban. Qalat, kata Aisyah, hadiu ada bersama Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar dan orang-orang yang senang. Kemudian mereka pun ihlal. Bila mereka berangkat, qalat, kata Aisyah, pada hari nahar saya pun suci. Rasulullah SAW pun suruh saya fa'afattu, saya pun tawaf lah, tawaf ifadah. Qalat, fa'utina bilahmi baqar. Kata Aisyah, kami pun lepas tu dibawakan daging lembu. Saya pun kata, apa ni? Mereka pun kata, Rasulullah SAW telah pun mengorbankan lembu bagi pihak isteri-isterinya. Bila tiba malam hasbah, saya pun berkata, wahai Rasulullah, orang lain balik dengan selesai mengerjakan haji dan umrah, sedangkan saya balik dengan selesai mengerjakan haji saja. Kata Aisyah, Nabi SAW pun suruh Abdurrahman bin Abi Bakar gendong saya atas untanya, bawa pergi ke Tan'im. Kata Aisyah, saya masih ingat lagi, fa inilah azkur, saya masih muda lagi, an'usu, bila mengantuk muka saya terkena tempat menyandar, pelana atas belakang unta tu, sengguk situ, kata dia. Hingga kami sampai ke Tan'im, fa ahlaltu minha, saya pun ihlal dari sana, ihlal umrah pula, sebagai ganti ataupun untuk menyamai umrah orang lain yang telah mereka kerjakan. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kami telah mengucapkan talbiyah haji, talbiyah ihlal hak tullah yalah, lebih kurangnya kami telah tadi ahlalna, ini labbaina, kami telah labbaik dengan haji, ini kata labbaik bi hajjin, hingga kami berada di Sarif, saya mari kota. Rasulullah SAW masuk menemui saya ketika itu sedang menangis. Lepas itu dia sebutlah, iaitu Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar dan orang-orang yang senang ada bawa hadiah bersama dia. Kemudian mereka pun ihlal bila mereka nak berangkat. Dalam riwayat ini tidak ada sebut wa ana jariyatun hadithus sin,
an'usuha seperti tadi itu tak ada. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradal hajjah, telah mengerjakan haji ifrad. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ihlal haji, pada bulan haji, dalam haram haji, dan pada malam-malam haji, hingga kami sampai di Sarif. Rasulullah pun keluar menemui sahabat-sahabatnya. Dia pun kata, sesiapa yang ada bersamanya, bersama dia tu dari kalangan kamu ni hadiah, lepas tu dia nak tukar kepada umrah, boleh. Sesiapa yang ada bersamanya umrah, sesiapa yang ada bersamanya hadiah, tak boleh nak tukar kepada umrah. Di antara mereka ada yang menerima, ada yang pakai Rasulullah suruh tu, ada yang tidak, ada yang meninggalkan, iaitu dari kalangan orang yang tidak ada hadiah bersama mereka pun tak pakai juga, tak ikut juga Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hadiah bersamanya, dan begitu juga bersama beberapa orang sahabatnya yang mempunyai kekuatan. Yang mempunyai kekuatan ni yang ada kesenangan lah. Lepas tu seperti tadilah Rasulullah pergi masuk jumpa dengan dia, saya duduk jerit, kata dia. Rasulullah pun kata, "Ma yubkiki, apakah yang menyebabkan kau menangis?" Qultu, kata Aisyah, saya mendengar perintahmu, kata-katamu kepada sahabatmu itu. Fasami'tu bil umrah. Dan saya dengar juga supaya buat umrah tu. Qala, "Wa malak?" Apa-apanya? Qultu la usalli, saya tak boleh sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak mengapa. Kamu buat haji lah. Kamu buat haji lah. Mudah-mudahan Allah akan mengurniakan kepada engkau umrah itu pula kemudiannya. Engkau tidak lebih, engkau tidak berbeza daripada orang-orang perempuan lain. Allah SWT telah menentukan kepada engkau seperti mana Allah telah menentukan kepada perempuan-perempuan lain. Mari kota lagu ni perkara biasa. Qalat, kata Aisyah, fa kharajtu fi hajjati, saya pun keluar dalam nak buat kerja haji saya tu, sehingga kami sampai di Minan. Fatatahhartu, saya bersuci di situ. Kemudian kami pun tawaf Baitullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula sehingga di Muhassab. Dia panggil Abdurrahman bin Abu Bakar. Dia pun kata, bawa keluar saudara engkau ini, adik-beradikmu ni daripada tanah haram, biar dia ihlal umrah. Pas pada tu biar dia tawaf Baitullah. Saya akan tunggu kamu berdua di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, kami pun keluar dan aku ihlal. Kemudian aku bertawaf di Baitullah dan Safa dan Marwah. Kami pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berada di persinggahannya pada tengah malam. Faqala hal faragti, Rasulullah pun tanya, selesai dah? Saya berkata, ya. Dia pun benarkan sahabat-sahabatnya untuk berangkat. Fakharaja, dia pun keluar. Famarra bil bait, dan pergi dekat Baitullah, lalu bertawaf di situ sebelum bersembahyang subuh. Kemudian Nabi SAW keluar ke Madinah, yang berangkat ke Madinah. Diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, katanya di antara kami ada yang ihlal haji mufradan ataupun mufridan, yakni dengan menunggalkan haji itu, mengifradkan haji. Ada di antara kami orang yang melakukan qiran, yakni haji qiran. Ada di antara kami man tamatta'a, orang yang melakukan haji tamattu'. Riwayat daripada Qasim bin Muhammad, katanya Aisyah datang sebagai mengerjakan haji. Diriwayatkan daripada Aisyah lagi, katanya kami keluar bersama Rasulullah pada 5 hari akhir bulan Zulqa'dah. Kami tidak ada nampak melainkan untuk mengerjakan haji, hinggalah kami sampai dekat Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh orang-orang yang tidak ada hadiah bersamanya supaya bertawaf di Baitullah dan Safa dan Marwah, yakni bersa'i Safa dan Marwah, supaya buka ihram. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata, dibawakan kepada kami, dibawa masuk kepada kami pada hari nahar itu daging kurban. Saya pun kata, apa ni? Lalu orang pun katalah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih yang lembu tadi bagi pihak isteri-isterinya. Qala Yahya fa dzakartu hadzal hadits lil Qasim bin Muhammad faqala atatka wallah, dia telah mengemukakan kepadamu demi Allah hadis ini tepat. Diriwayatkan daripada Ummul Mukminin lagi, katanya, saya berkata, wahai Rasulullah, orang ramai balik dengan selesai mengerjakan 2 ibadat. Saya pula akan balik dengan hanya mengerjakan 1 ibadat sahaja. Nabi SAW pun kata, tunggu. Bila engkau suci, engkau keluarlah ke Tan'im dan ihlallah dari sana. Kemudian bertemulah dengan kami di tempat sekian-sekian. Qala, kata perawi, saya rasa dia berkata besok, temu besok. Tetapi ia adalah mengikut qadar kepenatan, kesusahanmu, ataupun mengikut qadar perbelanjaanmu. Yang ini ibadat ini mengikut qadar kesusahan dan perbelanjaan sebanyak mana yang kita belanjakan itu, kelebihannya diperolehi mengikut kesusahan itu. Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, semua tadi juga. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya kami keluar bersama Rasulullah. Tadi juga, falamma qadimna Makkah tatawafna bil bait, kami pun tawaf bi baitillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh orang yang tidak membawa hadiah supaya buka ihram. Qalat, kata Aisyah, maka bukalah ihram orang yang tidak membawa hadiah bersamanya itu, dan perempuan-perempuan yang tidak membawa hadiah bersama mereka juga buka ihram. Kata Aisyah, saya pun mari kotor. Mana ni cerita ni ada dulu kemudian. Saya tidak dapat tawaf Baitullah. Bila tiba hari hasbah, malam hasbah, saya berkata, kata Aisyah, saya pun berkata, wahai Rasulullah, orang ramai awak balik umrah dengan haji, saya awak kelik haji saja. Lagu mana? Tak puas hati dia. Nabi SAW pun kata, bukankah engkau telah bertawaf pada malam-malam ketika kita sampai di Mekah dulu? Qalat, kata Aisyah, qultu la, tidak lagi. Qala, kata Nabi SAW, pergilah bersama saudara engkau ke Tan'im, lepas tu ihlallah umrah di sana. Kemudian tempat bertemu kitanya ialah di tempat sekian-sekian. Qalat Safiyah pula kata, bini dia pula kata, nampaknya tak ada lain dah, saya ni akan menahan kamu, tak boleh balik cepat. Qala aqra halqa, sudah gijalah punah gana. Nabi SAW kata, awama kuntu tufti yawman nahr, bukankah engkau telah bertawaf pada hari nahar? Kata Safiyah, memang sudah bertawaf. Qala la ba's, kalau begitu tak apalah, infiri, pergi, berangkat. Kata Aisyah, Rasulullah SAW pun bertemu dengan saya ketika dia sedang naik dari Mekah dan saya sedang turun ke Mekah. Atau syak perawi ni, saya sedang naik, dia sudah turun. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mengucapkan talbiyah. Kami tidak ingat kami tidak menyebut haji dan tidak umrah. Saqal hadis makna hadis mansur. Ada riwayat daripada Aisyah lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada 4 hari bulan Zulhijjah ataupun 5 hari bulan. Dia pun masuk menemui saya dalam keadaan nak marah. Saya pun kata, siapakah yang membuat engkau marah, wahai Rasulullah? Semoga Allah memasukkannya ke dalam neraka. Dia pun berkata, tak tahukah kamu bahawa saya telah menyuruh orang ramai ini dengan suatu perintah, tapi mereka ni teragak-agak pula. Kata Hakam, seka'annahum yataraddadun, mereka macam teragak-agak. Saya rasa dia kata begitulah, kalaulah saya mengetahui perkara yang akan berlaku pada masa akan datang, seperti mana saya mengetahui perkara yang telah berlalu kepada saya, tentulah saya tak bawa hadiah ni penantang kurban bersama saya. Hingga saya beli saja dia di sini. Kemudian saya halal buka ihram seperti mereka buka. Tapi tak ada arah lah. Moga saya orang hari sekali dah binatang hadiah. Maknanya begitulah. Riwayat daripada Aisyah lagi radhiyallahu anha, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada 4 atau 5 madain min Zulhijjah, hari bulan Zulhijjah, serupa dengan hadis Gundar tadi, tapi dia tidak sebut syak